Baru-baru ni Proton Emas 5 diorang dah start perkenalkan dekat seluruh Semenanjung. Kau bayangkan hari ni baru buat tour tapi dah ramai ambil booking. Untuk Proton Emas 5, yang ini Proton claim. Dia kata ini segmen B dan paling murah untuk EV. Masa pelancaran night tour, kita orang pergi dekat Proton Emas Tampoi sempena program Emas Tour Misi 5. Walaupun ia hanya sekadar Proton Emas 5, tapi ada banyak feature-feature menarik yang diorang tambah. Senang cerita, Proton Emas 5 antara yang paling murah dekat dalam Malaysia, bawah RM100,000. Kalau dari segi rupa memang nampak comel, tak sporty. Memang perempuan akan suka nampak design. Katanya charging dah laju 30% ke 80%, 21 minit. Sambil-sambil minum kopi lah. Kalau Emas 7, dekat bahagian depan tak ada bonet berisi barang. Tapi Emas 5, dia bagi sebesar alam 70 liter, boleh isi air batu. Interior dashboard dalam memang lawa, nampak kemasan dia. Tak payah bawa wire sebab dia ada wireless charger. Dia datang sekali dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Aircon punya button kau kena tekan kat bawah, tapi kalau kipas je kau kena adjust dekat bahagian dia punya LCD ni. Okey. Hai Emas, buka tingkap. Dia buka tingkap sendiri. Fungsi lain macam biasa dah, dia tambah kamera 360, boleh tengok kamera depan belakang dengan full kereta. Tinggi 167, duduk belakang, leg position cantik. Yang penting belakang ni siap ada aircon untuk passenger. Proton Emas 5 ni tak kedekut storage, penuh storage, macam-macam tempat isi barang. Tempat driver ada satu storage, tempat passenger belakang ada satu lagi storage bawah. Untuk varian ni datang dengan sport rim 16, luas bonet belakang 375 liter. Tayar spare tak ada, kalau bocor nanti call je towing, nanti diorang tolong. Yang lagi menarik kalau pakai Proton EV ni, dalam dia punya app dia dah bagi tahu kat mana tempat charging dalam seluruh Semenanjung ada. Korang agak-agak berapa harga dia nanti. So nak tahu lagi lebih lanjut, kau pergi dekat Proton Emas Tampoi Johor.